Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan tunjukkan cara-cara untuk membuat ataupun memohon foto kenangan terindah untuk tahun 2025. Okey, berikut adalah cara-caranya. Mula-mula screenshot QR code yang berikut, baru scan. Lepas scan, dia akan generate. Untuk lebih senang, buka di website. Okey, yang berikut, dia akan suruh masuk email. Tempoh permohonan hanya sebulan. Harga untuk foto single RM75, termasuk pos Sabah Sarawak RM25, Semenanjung Malaysia RM10. Isi nama pemohon, email, nombor telefon. Tapi kita boleh buat untuk orang yang telah meninggal dunia. Kalau untuk individu, semuanya termasuk pos RM100 tak? Untuk CD permohonan keluarga, kalau ada 6 adik-beradik, boleh letak bilangan lah. Senang je.